Ayah. Adik. Adik tak apa-apa ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayah tahu adik kuat. Adik kuat. Adik minta bantuan ya. Ya. Tolong! Tolong! Siapa nak tolong kau tu? Siapa? Yang ni? Sekarang ni apa cerita? Kau dah pegang kuasa kan? Mana janji-janji manis kau dulu? Kata nak bela rakyat, apa semua. Kau tu kaki komplain. Semua benda kau nak bangkang. Kalau kau bagus sangat, dah tentu negeri kau maju. Dah kau kaut hasil semua negeri aku, pengkhianat. Tolong! Kau sanggup kerja sama dengan musuh kita? Kau jaga sikit mulut kau. Kau jangan cakap macam kau tak pernah buat lah. Atau yang ni ke? Ha? Aku sesat. Kau tu yang sesat. Kau tak pandai minta kat Allah, kau minta kat makhluk kenapa? Kau tu yang tak faham. Aku tak minta kat makhluk. Kepercayaan aku masih pada Allah. Kalau aku panggil kau Wahab, kau pula melenting. Itulah kau. Sikit-sikit Wahab. Sikit-sikit Wahab. Hujahlah dengan dalil. Tolong jangan gaduh. Kalau aku bagi dalil pun, kau boleh terima ke? Macam mana aku nak terima? Dalil kau semua daif. Tertolak. Tengok itulah masalah kau. Dalil kau je yang diterima. Orang lain semua sesat. Yang ni? Apa yang kau takut sangat nak boykot? Kau tak kesian ke dengan saudara kita? Banyak bisnes lain yang kita boleh buat, ha? Kesian. Habis tu pekerja-pekerja semua tu, kau tak kesian? Ini tempat dia cari makan. Cari makan dengan darah saudara sendiri. Itu maksud kau cari makan? Tolong jangan gaduh. Kau tak yakin dengan rezeki Allah Kami ke? perlu bantuan. Allah yang bagi diorang makan tau. Bukan perniagaan kafe tu. Kau mulut baik sikit Ni perniagaan milik orang Islam tau. Kita pembayar zakat terbesar. Bukan orang kafir. Tolong. Tolong. Bukannya aku tak nak tolong. Tapi aku ni dekat negara sendiri pun aku susah. Makan pun tak cukup. Tapi saya lapar. Kita saudara kan? Saudara? Kau nak cakap saudara? Bendera negara kita pun tak sama. Color bendera pun tak sama, kau nak kata saudara? Masalah kau, masalah kau, masalah aku. Aku tak nak ada konflik macam mana negara kau ada konflik. Faham? Tolong. You abandon him, and I'll make sure your country is in peace. But if you help him, I swear, you, your people, and your country are broken into pieces. Mana? Mana yang nak tolong korang tu? Mana? Korang memang ramai, tapi korang bodoh. Umat Islam semua bodoh. Lemah. Mudah dipecah belahkan. Mudah dipisah-pisahkan. Dan mudah dibeli. Tak ada siapa yang akan tolong kau.